kan lidah kita kata tergelengwak macam tu. Untuk kita jadi lebih rugi. Sebab tu setiap kali buat maksiat kita rugi. Kita ingat untuk tak kita rugi. Kita pandang je wajah perempuan tu kita rugi. Rugi dah. Yang pertama memang tak jadi bini kita pun. Syok sendiri je. Yang kedua tuan-tuan, ego naik. Ego tu lah dosa kita. Terus ada 4, patut kena tipu sekali, kena tipu 4 kali. Akhirnya kita pun bayar 800. Keluar makin lama makin kata murah. Kena. Tuan-tuan kita dah kena. Dan orang spesies macam kita bukan seorang, juta dekat luar tu. Orang lain serupa macam kita. Yang anggap murah, pergi masuk ego, diusir, hidangkan perempuan cantik. Kalau perempuan diberikan lelaki lawa, begitu cara dia. Cara dia cukup halus. Saya kata orang bisnes besar dia study mereka. Dan tuan-tuan kena study tipu daya mereka. Pertama tuan-tuan, bila tengok yang tahu baru-baru ni tuan-tuan istighfar banyak-banyak. Astagfirullah. Tengok ni perempuan dekat nak masuk Ramadan, jualan murah. Dengar jualan murah, terbeliak mata. Tengok elak. Pergi tuan-tuan rupanya stok lama, tak bermutu. Atau saya ingat ada satu orang Islam bila buat kajian terhadap jualan murah, rupanya harga dia naik berkali ganda, kemudian dia turun balik dan lebih tinggi pada harga asal. Harga seluar tu RM70. Kalau normal, ulang normal. Datang Ramadan, dia kata harga seluar ni ialah RM150. Diturunkan 50%, jadi RM75. Dia untung lagi RM5 ambil sikit. Itu Allah. Bukan senang nak beli seluar harga 100. Hayat saya tak pernah beli seluar harga 100 ke atas. Ni kali pertama selepas diskaun. Dapatlah pakai, malah kena tipu. Tak mudah ditipu kita dengan nama jualan murah. Sebab tu saya kata istighfar dulu, biar Allah buka hijab. Bila istighfar, tak apalah, pakai yang lain banyak lagi lah. Atau jauh jualan murah betul lah, tapi jauh fikir minyak kereta tu jadi mahal juga. Tak apalah, kita belikan masai lah. Sebab tolak campur, untung lagi punya masa boleh terawih. Taklah sampai nak kerja jualan murah pergi Kuala Lumpur, tinggal terawih 4 malam. Tinggal sekian tak pergi, saya pergi sini je. Siang hari tak ada kerja, saya pergi beli barang kat pasar, dapat harga. Walau nampak macam mahal sikit, rupanya tolak masa, saya untung lagi. Saya tak hilang terawih, saya tak hilang sekian-sekian, akhirnya dia untung. Dan sebab itu kita katakan makar ini berlaku dalam bisnes, iklan. Dia tipu anak-anak kita. Anak-anak kita, tuan-tuan, mereka tahu kita bapa atau mak, bila anak nak sesuatu, jarang kita akan kata tidak. Bayangkan kalau dia nak, dia tak pernah sabar lah. Yang nak Lamborghini sebiji, kita pun bagi dia sebiji. Tapi kalau dia nak benda yang pernah sabar, nak mainan, dia nak baju ni, baju ada lambang atau lambang, dia nak, kita pun kata boleh beli. Baju tu harga RM5, jadi cok lambang atau lambang RM50. Orang beli tak apalah, saya sekali ustaz beli baju atau lambang ke anak. Dia tak satu watak. Walau watak itu tak jadikan pakaian itu bermutu, itu namanya makar. Kita tertipu sebab anak kita. Anak kita mau beli benda ni kerana dia ada watak ni, watak tu. Kita tak lebih makar dalam bisnes. Sebab itu yang buat makar, hingga hari ini dia boleh tipu ramai customer. Kelak-kelak dia pula akan mendapat kesannya. Bukan di dunia, dia juga akan ditipu. Atau kalau kita pernah dikena tipu, tuan-tuan muhasabah balik, pernah tak tuan-tuan tipu? Kalau saya kena tipu, kata, kita mau fikir balik, saya pernah tak tipu dalam hidup saya? Kalau ada, maka itulah balasan Allah pada kita. Ya Allah segerakan, moga-moga Allah tak akan ulang balasan itu akan datang. Istighfar juga. Kita bimbang tuan-tuan, kat dunia kita dah kena tipu sebab kita pernah tipu orang. Rupa-rupanya ia tidak berakhir di situ. Allah Ta'ala ulang balik hukumannya akhirat kelak yang lebih dahsyat. Sebab itu kita tuan-tuan hidup, kita telah di brainwash oleh orang kafir, seolah-olah hidup tak menipu, kita tak boleh ada hidup, kita tak akan bahagia, kita tak akan senang. Sehingga ada orang buat persifir begini, kita kalau tak tipu orang, orang tipu kita, lebih baik kita tipu orang. Ini sifir salah. Tuan-tuan baik tuan-tuan kena tipu daripada tuan-tuan menipu orang. Walaupun orang nampak kita bodoh kerana kita ditipu, nampak macam bodoh, ditipu,
Bodoh di sisi dia, bukan di sisi Allah. Di sisi Allah tuan-tuan kita untung kerana kita lihat akhirat. Ya, saya tak berfikir untuk dia penipu. Biar saya kena tipu tak apa. Kerana tuan-tuan orang kena tipu. Katakan saya kena tipu, lepas tipu dan ditipu dan ditipu, okey saya lihat Allah. Orang menipu ni takkan bahagia. Kelak dia akan datang kata maaf bang, maaf ustaz, selama ni saya tipu ustaz. Maka tuan-tuan siapa yang mulia sebenarnya?